sukatan sikit je, tekanan naik, kompresor pun cepat rosak. Bila aku double check balik, rupa-rupanya kompresor yang dipasang bukan ori. Saiz dia pun lebih besar dari standard Alza. Memang tak sesuai langsung. Bila saiz kompresor dah lari, tekanan pun jadi tak stabil. Sebab tu dia overload sampai keluar asap. Untuk bahagian kondenser pula, rupanya guna yang lokal. Jenis ni memang tak tahan tekanan tinggi dan tak sesuai untuk sistem Alza. Masuk bahagian cooling coil, terus nampak masalah. Dalam tu dah jadi macam jelly. Tersumbat airflow dan ganggu kekuatan angin. Paling akhir sekali, expansion valve pun guna spek lain, bukan ikut standard sebenar. Gabungan semua ni lah yang buat sistem aircon Alza ni jadi tak stabil dan cepat rosak walaupun baru tukar banyak barang. Bila aku dah troubleshoot dan jumpa masalah sebenar, senang aku nak bagi quotation dekat customer. Customer pun mudah faham sebab aku explain satu-satu. Apa yang rosak, kenapa rosak dan apa yang perlu tukar. Bila semua dah jelas, customer pun terus proceed repair tanpa ragu. Untuk kali ni, aku set up balik guna barang ori dan ikut spek-spek yang betul. Cooling coil, expansion valve, semua aku set up balik guna ori. Control box coil pun aku servis bagi bersih-bersih dan pasang balik. Bila dah siap semua, aku terus masukkan balik coil, lepas tu pasang dashboard, semua skru dan wire soket. Lepas aku pasang balik dashboard, aku akan cek satu-satu dengan teliti supaya semua masuk fit elok dan ikut lubang marking asal. Sebab masa pasang dashboard ni, bahagian ni lah yang paling penting. Kalau ada satu skru, soket atau bracket yang lari sikit je, airflow boleh jadi tak sekata. Kadang tu lah punca angin keluar tak kuat. Sebelum aku lock semua skru, aku akan test dulu tengok alignment, fitting dan pastikan semua wire soket masuk ikut tempat asal. Aku lebih suka ambil masa sikit, tapi kerja kemas elok. Sebab kalau rushing, nanti hasil tak cantik. Untuk kompresor, aku guna original. Kelebihan kompresor original ni lebih ringan, tekanan kompres cukupi dan cut off ikut timing dengan tepat. Kondenser pun sama, aku guna yang original juga sebab kondenser ni memang penting untuk bantu kerja kompresor. Bila kondenser ori, dia buang haba panas dengan lebih cepat dan sekata. Jadi tekanan sistem lebih stabil dan kompresor tak kerja berat semasa running. Bahagian piping pula, aku akan servis semua semula. Korang jangan terkejut tau, nampak macam pai baru, tapi sebenarnya semua ni hasil yang aku servis dan bersihkan balik saja. Bila dah siap setup semua, part yang nak isi gas dan minyak ni lah yang paling penting. Dekat sini lah sistem aircon korang bergantung pada pengalaman mekanik. Kena buat sukatan betul-betul ikut spek setiap model kereta. Kalau terlebih, sistem boleh semput. Kalau terkurang, cooling tak kuat. Tapi bila dah kena sukatan dia, tekanan stabil, airflow lancar dan sejuk pun boleh capai sampai 3 Celsius.